Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kami akan membincangkan tentang dokumentari kami yang bertajuk Lestari Alam Sekitar, Tanggungjawab Bersama. Dokumentari ini memaparkan tentang isu semasa pencemaran alam sekitar terhadap kehidupan serta langkah-langkah untuk mencegah dan memelihara kesejahteraan alam sekitar. Semoga dokumentari ini dapat memberi kesedaran kepada kita semua bahawa pentingnya menjaga dan memelihara kesejahteraan alam sekitar. Dengan itu, marilah kita sama-sama menyaksikan dokumentari ini. Alam sekitar merupakan anugerah yang sangat bernilai kepada manusia. Keindahan alam memberikan kita udara yang bersih, air yang jernih dan kehidupan yang selesa. Tahukah anda bahawa pencemaran alam sekitar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk? Namun begitu, sikap manusia yang tidak bertanggungjawab telah menyebabkan alam sekitar semakin tercemar dari hari ke hari. Pencemaran alam sekitar berlaku dalam pelbagai bentuk seperti pencemaran air, udara dan tanah. Punca utama pencemaran ialah pembuangan sampah merata-rata dan penggunaan plastik secara berlebihan. Walaupun nampak kecil, sikap sambil lewa ini boleh memberi kesan yang besar kepada alam sekitar. Pencemaran alam sekitar boleh menyebabkan pelbagai masalah seperti banjir kilat, jerebu dan pemanasan global. Selain itu, pencemaran juga boleh menjejaskan kesihatan manusia dan hidupan yang lain. Jika masalah ini tidak dibendung, generasi akan datang mungkin tidak dapat menikmati keindahan alam semula jadi. Kesedaran menjaga alam sekitar perlulah dipupuk dalam diri setiap individu. Perubahan tidak akan berlaku jika tiada tindakan daripada kita sendiri. Terdapat pelbagai langkah yang boleh dilakukan untuk menjaga kesejahteraan alam sekitar. Antaranya ialah mengitar semula, mengurangkan penggunaan plastik dan menjimatkan penggunaan air serta elektrik. Walaupun tindakan ini kelihatan kecil, namun impaknya sangat besar jika diamalkan oleh semua masyarakat. Alam sekitar yang bersih mampu menjamin kehidupan yang sihat dan harmoni. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menjaga alam sekitar demi masa depan yang lebih baik. Sekian sahaja dokumentari kami yang bertajuk Lestari Alam Sekitar, Tanggungjawab Bersama. Semoga dokumentari ini dapat memberi kesedaran kepada kita semua bahawa pentingnya menjaga dan memelihara alam sekitar. Marilah kita bersama-sama menjaga kesejahteraan alam sekitar. Kelak, apabila bumi ini tidak lagi menghijau dan langit tidak lagi membiru, penyesalan tidak akan mampu mengembalikan apa yang telah pergi. Sekian sahaja dokumentari kami. Wabillahi taufiq. Kenapa ya? Wabillahi taufiq wal hidayah. Tidak tidak baca jangan. Pendek je nampak kurus. Dia nampak kurus sikit. What good ah. Mula. Cinta dia siapa?